Aku dah jumpa chicken tender paling murah dekat Malaysia. 10 chicken tender RM15 je. Dekat section 24 Shah Alam. So jom kita. Assalamualaikum bang. Salam. Betul kau saya dengar chicken tender kat sini 10 chicken tender RM15 je? Betul, kat sini. 10 RM15? Ya. Kalau 5? Kalau 5 RM10. Kalau 15? Kalau 15 RM25. RM25. Ush. Boleh bang bagi saya 10 chicken tender bang? 10 chicken tender. Okey, boleh. Ini chicken tender ke chicken breast bang? Chicken breast. Chicken breast lah. Tapi tak apalah, sama je kan, lebih betul. kurang. Okey Betul. bang, bagi saya yang 10 bang. 10 Okay. Okey. Ni kira macam mana bang? Saiz dia ke apa? Kalau saiz kecil kita bagi lebih. Oh, saiz kecil bagi lebih? Ya betul. Kalau besar sizing dia besar-besar macam ni lah. Standard macam ni lah. Ya betul. Oh, kalau kecil bang bagi lebih Ya, lah. betul. Oh, baik bang. Boleh bang, bagi saya 10 bang. 9 10. Okey, dia dapat sekali dengan fries. Oh, dapat fries ke? Ya betul, dapat sekali fries. Semua set dapat sekali dengan fries dengan 2 sos. 2 sos dapat? Kita bagi ranch sauce dengan can sauce. Oh, apa? Ranch sauce Dengan can sauce. Okey, tengok bang. Yang ini RM15. RM15? Ya betul, RM15. Ui, murah sangat bang. Memang ada kat mana ni? Dekat section 24 Shah Alam. 24, satu cawangan je lah. Ya, satu cawangan je. Okey, dekat depan ni lah, restoran Murjana Maju. Murjana Maju. Ya. Okey bang, saya nak makan ni. Okey. Okey bang, terima kasih bang. Okey guys, so ini chicken tender yang aku beli. Terkejut harga dia. 10 chicken tender RM15 je. Tapi obvious bukan chicken tender lah, dia pakai chicken breast. Okey, first aku nak makan dulu. Sedap lah. Aku suka tepung yang dia pakai ni. Okay, so aku nak cicah dengan ni. Nampak? Okay. Dan sos dia okay, sedap. Ni pula. Ni colour dia macam suram sikit. Tapi tak nak judge, nak makan rasa dulu. Ini sos dia okey lah. Ini kurang sikit. Tapi okey, bagi aku okey je. Untuk harga RM15 korang dapat makan chicken tender ada 10. Bagi aku sangat-sangatlah berbaloi, okey. So kalau korang nak boleh datang dekat chicken tender yang aku cakap ni, dekat depan restoran ni lah. Restoran Murjana Maju dekat section 24 Shah Alam, okey. Apa-apa pun, jom kita makan.